Kita sambung part tu pula. Okay, siang ni kita makan dulu, dah sampai dekat border. Time ni dalam pukul 8 sebenarnya. Okay, ni dah sampai dekat Batam Seafood dekat mana ni? Satun. Kita nak berhenti makan dekat sini. Tengoklah apa dah kawan-kawan. yang orang cakap. Kadang-kadang bila kita nak cakap tak ada bukti ni, kita rakam Diorang makan, tengok kita makan minum air putih je. Makan ais. Ais je baru ni kita orang moden ni cookie jar, bukan pizza, apa ni, cheese. Tapi tengok Tapi ni memang layan lah makan tepi pantai. Teringat pula ketam dia, alamak sedap ni. Dan kita orang sampai dekat hotel dekat Laguna Cik ni Resort. marah-marah lah. Ya ni, dia tengah marah-marah ni. Dua pasport. Sampai-sampai semua tidur. So dia dah maghrib dah. So kita orang pergi makan dekat sebelah je. Tapi sedap lah makanan dah tengok. Dia orang ni order. Ni 4 orang 5 orang je makan. Tapi makan macam 12 orang punya makan order. Tapi memang terbayar punya makanan. Sedap gila. Kat sini mestilah kena ambil gambar kan. Okay, jalan-jalan kejap. Beli burger. Dan sambung lepak tepi pantai.